Okay, dalam video kali ini Abel akan terangkan cara macam mana kita nak baca multipolar baju wanita untuk saiz L. Sekaligus Abel akan tunjukkan step by step macam mana kita nak merajah pola basic. Pola basic ni kita boleh gunakan untuk pelbagai design, sebab tu kita namakan sebagai multipolar. Means step satu keping pola ni kita boleh hasilkan pelbagai design, contoh macam jubah basic. Okey, jubah basic, baju kurung moden, design blouse, dress dan juga kebaya. So first step, apa saja design baju yang kita nak buat, kita akan decide labuh baju tu dulu. Contoh macam kalau kita nak gunakan pola ni untuk buat jubah, so dekat sini ada catat labuh jubah 55 hingga 56 inci. This one is the standard labuh untuk wanita dewasa, but it depends on pemakai itu sendiri. Kalau you nak buat labuh lagi pun boleh, nak buat senting lagi pun boleh. Okay, tapi yang ini catatan untuk standard one. So untuk next untuk baju kurung moden, okay, yang ini basic baju kurung moden. So dekat sini pun Abel ada catat labuh kurung moden 33 inci. So first step untuk kita buat pola basic, kita akan decide labuh dulu. So macam sekarang ni Abel decide untuk basic pola ni Abel nak buat labuh 33 inci. So you akan buat satu garisan lurus. Nilai dia 33 inci. Abel gariskan dulu. Okay, so you akan dapat 33 inci daripada bahu ke labuh baju. Okay, selepas kita dah buat satu garisan lurus 33 inci dari bahu ke hujung baju, sekarang ni kita nak buat line daripada bahu ke dada. So bahu ke dada untuk saiz L, kita biasanya buat standard 9 inci. So kita akan tandakan 9 inci bahu ke dada, just stick point to point saja. Ini point bahu, ambil pembaris 9 inci, just stick saja. Okey, untuk tandakan bahu ke dada. Kalau you rajin, you boleh labelkan bahu ke dada 9 inci, bahu ke dada. Yang itu step yang kedua. Step yang ketiga, kita nak tengok bahu ke pinggang. So jangan alihkan pembaris, pembaris L tetap macam ni. Bahu ke dada 9 inci. Untuk standard size L, bahu ke pinggang adalah 15 inci setengah. So you boleh buat macam ni, just stick saja 15 inci setengah dekat sini. Okay, first tadi kita bahu ke dada 9 inci, bahu ke pinggang 15 inci setengah. Kalau rajin boleh labelkan. Okay, and then kita nak buat pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung untuk dewasa biasanya 8 inci. So kat sini kita tandakan 8 inci. Seterusnya yang ini adalah labuh baju. Okey, so Abel ulang balik. First step tadi kita ambil labuh baju. Labuh baju ni depends pada design yang kita nak buat. Kalau kita nak buat jubah, it's around 55 ke 56 inci. Kalau untuk baju kurung moden 33 inci. Kalau untuk blouse, dekat sini pun Abel ada buat catatan sikit. In case kalau you nak gunakan pola ni untuk buat blouse, normally labuh dia akan tutup punggung. Kalau punggung kita paras sini, okay, dia akan tutup punggung. So daripada bahu ke labuh baju untuk blouse 28 inci. But again, it depends on you. Kalau you nak buat labuh lagi pun tak ada masalah. Okay, so ini cara kita baca pola multipolar size L. First kali labuh design baju yang kita nak buat, Abel pilih design baju kurung 33 inci. Bahu ke dada 9 inci, bahu ke pinggang 15 inci setengah, pinggang ke punggung 8 inci. So bila kita dah buat step by step ke bawah, kita dah tanda point by point. Ini adalah point asas. So first step memang kita kena sediakan untuk labuh ni dulu, dan kemudian kita akan buat kiraan ke tepi. First kita akan buat kiraan ke bawah, dan kita akan buat kiraan ke tepi. Kiraan ke tepi ni ialah untuk bahu, lebar dada, lebar punggung, lebar pinggang dan juga lebar punggung, dan hujung baju nak kembang berapa banyak. So next step kita nak buat kiraan ke tepi. Okey, untuk kiraan ke tepi, untuk bahu
size L. Abel ada catat dekat sini. Okey, yang ini adalah standard size. Standard size untuk size L, bahu 15 inci, dada 37, yang ni ketat. Tapi Abel akan, biasanya untuk baju yang standard kita akan tambah 3 inci kelonggaran. Okey, yang tambah plus 3 ni ialah kelonggaran untuk dada. Yang pinggang, keliling pinggang ketat 31, tambah 3 inci longgar. Punggung 41 inci ketat, tambah 3 inci longgar. So nilai ini adalah untuk kita buat kiraan ke tepi. So first kali kita akan settlekan bahagian bahu 15 inci. Letak pembaris L macam ni is very important untuk ada pembaris L. Sebab kalau kita letak pembaris tu macam ni, okey, tanpa ikut paksi, sometimes kita punya lukisan akan tersengit ke atas, tersengit ke bawah. So kita nak dia 90 darjah. Sebab tu cara letak pembaris L pun penting. Kita letak pembaris L macam ni. Okey, so you boleh confirmkan dekat sini 90 darjah. So letak pembaris L macam ni. Dan bahu 15 inci ni ialah bahu kiri ke kanan. So bila kita buat pola, kita hanya buat sebelah badan sahaja. Betul tak? Jadi sebab tu kita bahagi 2. 15 bahagi 2, 7 inci setengah. So kita tandakan kat sini 7 inci setengah. Okay, it's from here to here 7 inci setengah. So sekarang kita nak settlekan bahagian dada. So tadi turun dada kita dah catat dah. So kita ambil poin yang kedua. Poin yang pertama untuk bahu, poin yang kedua untuk dada. So dada, dekat sini kita tengok dada ketat 37 tambah 3 inci longgar. Dekat sini sebenarnya you boleh modify ukuran, ikut ukuran badan juga. Sebab tu for those yang nak buat baju ikut ukuran badan, pilih ukuran standard pola yang paling hampir. So you shouldn't be any problem kalau nak buat macam buat adjustment sedikit dekat bahagian ketat ni. Okey, so yang ketat ni boleh ganti dengan ukuran sendiri, tambah 3 inci longgar. Dan untuk buat pola bahagian dada, kita akan bahagi 4. Kita bukan bahagi 2, tapi kita bahagi 4. Sebab ukuran ni adalah keliling. Ukuran yang kita ambil ni adalah keliling. Bila kita buat pola, kita hanya buat suku badan sahaja. Sebab tu kita bahagi 4 untuk ukuran yang keliling. So dada 37 tambah 3 inci longgar bahagi 4, kita dapat 10 inci. So 10 inci ni kita akan letak pembaris macam ni. Again, cara letak pembaris is very important. So 10 inci tandakan. Kita buat satu garisan. Okay. Bila you letak pembaris macam ni, you akan make sure yang kita akan dapat satu garisan lurus 90 darjah. So bahagian dada dah settle, bahu settle, dada settle. Now kita nak settlekan bahagian pinggang. Also just drag sahaja pembaris L ke bawah. Bahagian pinggang kita tengok ketat dia 31 inci, akan tambah 3 inci longgar. Dan kita akan also bahagi 4. Dekat sini dah ada formula. For those yang dapatkan multipolar ni, you boleh study. Okay, pola ni sangat lengkap dengan all the formulas. So you boleh study dekat sini. 31 ketat tambah 3 inci longgar bahagi 4. Tapi dekat sini disebabkan baju ni kita nak buat lisu, kita akan tambah 1 inci. So that bila you makan lisu ni, okay, lisu kita nilai dia setengah inci. Total up dekat sini ada 1 inci. Sebab tu bila kita gigit atau makan nanti, itu istilah tailor lah. Kadang-kadang kita bagi istilah makan atau gigit, sebenarnya kita akan jahit lisu dekat sini. So nilai pinggang tu akan berkurang 1 inci. Kita tak nak, even though kita pasang lisu, kita tak nak nanti hasil dia terlalu ketat. Okay, sebab tu kita tambah lisu 1 inci siap-siap dulu dekat sini. So bila you ketat, keliling ketat 31 tambah 3 inci longgar bahagi 4, dan kita akan tambah 1 inci lisu. Okay, so lisu ni sebenarnya adalah untuk buat cutting pinggang tu lebih cantik. Tapi kita tak naklah bila kita jahit lisu tu pinggang kita hasilnya akan jadi terlalu ketat. Sebab tu kita standby dah tambah 1 inci. So hasil dia 9 inci setengah. 9 inci setengah. So tanda dekat sini 9 inci setengah. Gariskan.
For those yang kata dia tak nak buat lisu, you ikut sahaja, sebabnya bahagian sini even tu you tambah lisu, dia takkan terlalu macam apa orang panggil gelebih sangat. Sebab kalau you tengok dekat sini, dia still ada shade. For those biasanya yang tak nak tambah lisu, biasanya nak baju yang loose, so still sesuai. Sebab kalau you tengok daripada dada ke punggung, dia ada masuk sikit je, dia tak ada terlalu masuk sangat. Ok, so selesai dengan bahagian pinggang. Now kita nak buat bahagian punggung. Sama juga, drag sahaja pembaris L ke bawah. Punggung ni pun sama juga. Ok, punggung ketat, keliling ketat 41 inci, tambah 3 inci longgar. Kemudian kita akan bahagi 4, sebab bila kita buat pola, kita hanya buat suku badan sahaja. So 41 ketat tambah 3 inci longgar, bahagi 4, kita dapat 11. So tandakan 11 kat sini. Okay, so buat satu garisan. Dan kita nak decide berapa lebar dekat bahagian hujung baju. Okay, sepatutnya, okay, tampak tak? Yang ini punggung. Okay, buat pembaris macam ni. You buat satu garisan ke bawah daripada punggung ni. Okay, yang ni garisan punggung. Buat satu garisan ke bawah. Tengok cara Abel letak pembaris untuk make sure dia tak sengit-bengit. Kalau you tak letak pembaris macam ni, kalau you just letak macam ni, mungkin kemungkinan dia akan sengit sikit, keluar dan ke dalam sikit. So kita nak pastikan dia senang tertajah. Letak pembaris betul-betul macam ni. So bila punggung bahagian 11 ke bawah, perasan tak kalau kita pakai baju, dia bukanlah hujung baju tu ikut bahagian punggung. Sebab kita nak baju tu selesa pakai. Okay, bila kita pakai tu tak terlalu ketat dekat punggung, ataupun kita nak baju tu ada sedikit flowing sikit dekat bahagian tepi. So kita biasanya tambah 2 inci untuk kembang hujung baju. Yang kembang hujung baju ni nampak tak? Sorry. Untuk kembang hujung baju ni depends pada kita. Biasanya kalau you buat gunakan material kain yang lembut, cantik kalau you besarkan dekat hujung baju tu, dekat tepi sisi baju tu. So baju tu akan nampak flowing sikit. Tapi kalau you gunakan material kain yang agak keras, it's better just nice 2 inci, 3 inci tu pun should dah cukup dah memadai dah. Okay, sebab kalau kembang sangat nanti takut dia jadi macam kejung dekat bahagian tepi. Unless kalau you guna material kain yang lembut, yang itu sesuai untuk kita tambahkan lebih lagi lah. Yang tu depends on design yang kita nak buat dan kecukupan kain juga. So bila kita dah decide nak tambah 2 inci, see cara letak pembaris L. Pastikan this one mesti kena attach. Untuk pastikan kita punya garisan tu tak lari-lari. So letak macam ni, gariskan lurus. Yang ni bahagian garisan punggung, betul tak? So kita akan tambah 2 inci bahagian sini untuk bagi dia sedikit kembang. Kalau you nak tambah lagi, boleh extend lagi. Okay, so untuk lukis pola asas, first sekali Abel ulang, kita akan buat garisan lurus ke bawah dengan point bahu, dada, pinggang, punggung, labuh baju. And then kita akan buat kiraan ke tepi. Kiraan ke tepi tu bahagian bahu, lebar dada, pinggang, punggung dan labuh hujung baju. Hujung baju ni nak lebar berapa banyak? Kalau macam ni kita lebarkan 2 inci. So next, apa kita nak buat dengan point-point yang ada kat tepi-tepi ni, kita nak sambungkan untuk jadikan tepi-tepi baju. Untuk kita settlekan bahagian ketiak, untuk kita settlekan bahagian tepi baju. So yang ini, first step yang kita kena buat, kita kena selesaikan bahagian leher dulu. Okay, sebelum kita selesaikan bahagian turun bahu dan juga ketiak pada pola, kita kena selesaikan bahagian leher dulu. So untuk size L, keliling leher yang selesa untuk baju yang dah siap ialah 17 inci. So kalau you ada satu garisan lurus, Abel just trace dekat atas ni supaya senang untuk Abel tunjukkan kiraan. So ini adalah garisan tengah badan yang kita dah garis
lurus ni. Okey, kita dah garis lurus tepi ni. So inilah garisan tepi. So Abil akan gariskan lagi satu garisan. Cara letak pembaris pun kena betul. So garisan yang Abil gariskan ini ialah garisan bahu. So kita ada garisan tepi badan, okey, tengah badan, tengah badan yang ni, okey, dan yang ini adalah garisan bahu. So daripada bahu ni kita kena turun berapa inci. So biasanya daripada garisan bahu nak turun tu untuk dewasa kita boleh buat 3/4 inci sehingga 1 inci. So kalau dekat sini Abil akan pilih slide lebih kurang 3/4 inci. So tandakan dekat sini, pilih 3/4 inci. 3/4 inci bermaksud 6 hun. 2, 4, 6. 6 hun. So tandakan 6 hun dekat situ. So ini garisan 3/4 inci. Okay, ini garisan 3/4 inci. Sorry kalau tak nampak, Abil tukar ke warna biru lah. So Abil tanda B dekat sini. B ialah garisan bahu kita. So kita akan turun sikit daripada garisan bahu ke bawah. Yang this one Abil pilih dalam lebih kurang you boleh buat 3/4 sehingga 1 inci. Dan kemudian dekat bahagian bawah ni kita kena kira berapa kita punya keliling leher. Kalau keliling leher kita nak buat 17 inci. 17 inci bahagi 6, kita akan dapat 2 inci 3/4. So daripada warna biru ni tandakan lagi satu garisan 2 inci 3/4. 2 inci 3/4 bermaksud ini 1 inci, ini 2 inci. 3/4 bermaksud 6 hun. So letak kat sini 2, 4, 6 hun. So letak pembaris pun kena betul. Dan satu lagi garisan. So yang ini ialah nilai 17 inci bahagi 6. So kita akan buat nilai ke tepi pula. Nilai ke tepi pun sama juga, 17 inci bahagi 6. Letak pembaris macam ni. So you dapat make sure dia 90 darjah. Nilai dia 2 inci 3/4. 1 inci, 2 inci, 3/4 ialah 6 hun. 2, 4, 6. So tanda kat sini. Buat satu garisan lurus. Okey. So dia dapat macam ni. So ini ialah bahu. So ini adalah bahagian hadapan dan ini adalah bahagian belakang. Bahagian belakang untuk keruk leher belakang, normally for plus size biasanya kita akan kurang keruk sikit lah. Tapi untuk size L dan juga S atau M, kita boleh buat setengah ke 1 inci. So Abil akan pilih 1 inci untuk keruk leher belakang. Kita tandakan 1 inci kat sini dan buat satu garisan lurus. So Abil tandakan dekat sini. Yang ini 1 inci. You boleh buat setengah ke 1 inci. So bahagian bahu ke atas ni adalah untuk pola belakang. Kalau kita panggil yang ini adalah keruk leher belakang. Daripada bahu ke bawah, yang itu untuk keruk leher hadapan. So yang ini kita tandakan this point ke sini adalah untuk kita buat curve dia. Tapi perasan tak, kalau kita buat untuk leher, kita tak nak terlalu tajam dekat bahagian sini. So yang ini kita nak buat landai. Biasanya kita akan landaikan dia setengah inci. So Abil tanda dekat sini setengah inci untuk bagi dia landai sikit. Untuk bahagian belakang, you boleh buat landai dia 1 inci.
Okey, yang sini 1/2 inci, bawah ni yang keruk untuk keruk leher belakang 1 inci. So nanti you akan tandakan point sini. Dia akan lurus, lepas tu dia akan start belok. Dia akan start belok dan dia akan lurus balik ke sini. So dia akan ada landai sikit kat atas, dekat bahagian belakang dan juga dekat bahagian hadapan. Dan untuk tak nak dia berketak, sebelum kita buat curve daripada this point ke this point, bahagian sini you boleh tick dia dalam lebih kurang suku inci. Suku inci maksudnya 2 hui. So boleh tick dia dekat sini. So nanti curve tu dia akan dapat curve Abel lukis pakai pen hitam lah. Okay, so dia akan straight dekat bahagian sini dan you akan gunakan pembaris L. Buat je curve, nampak tak? Dia akan touch dekat this point and this point. Dia akan curve dekat sini. And then this part kita akan landaikan dia at this point. So kita akan attach dia dekat 3 point. 1, 2, 3. Saya boleh buat pembaris macam ni. Curvekan dia. It's okay sebab dia akan nampak sedikit pelik. Okay, normally yang ini adalah initial saja. Sebab kita nak ukur dia, is it betul dia dapat lebih kurang. So untuk keliling, kalau keliling kita nak 17, keliling 17, so kita akan bahagi 2. 17 bahagi 2 dapat 8,5. So you ambil tali tape, ukur dia, is it betul dia dapat lebih kurang 8,5. So cara letak tali tape macam ni. Kalau kat sini dia hanya dapat 8, means that kita ada potential untuk landaikan sedikit curve dekat sini dan dekat sini. So you akan landaikan curve dia supaya dia nampak lebih cantik. Dan ukur bahagian dotted line. Cara letak tali tape. See? Dekat sini dah dapat 8,5. So dapatlah kita half bulatan dia 8,5. So kita akan ikut lengkuk yang ni. So ini cara kita nak lukis lengkuk leher, which is for those yang dah dapatkan multipolar baju wanita size L. Dekat pola ni Abel dah lukiskan siap-siap dah. Untuk bahagian belakang pun kita dah siap dah. Hopefully masuk kamera. Okay, dekat bahagian belakang dah ada lengkuk leher pola belakang. Untuk hadapan tu dah siap ada lengkuk leher. Okay, this one dah siap dah lengkuk leher dia, very smooth. Dan teknik untuk lukis lengkuk leher ni pun sama je macam basic yang Abel tunjukkan tadi. So yang ini sebelum kita nak selesaikan bahagian turun bahu dan juga lengkuk ketiak, kena selesaikan dulu bahagian leher. So untuk bahagian leher, this one ialah bahu. So you akan lukis tadi tu dekat bahagian sini. Ini untuk hadapan, yang ini untuk belakang. Okay, so yang ini dah selesai dah. We'll just trace saja dekat sini. Instead, sebelum you buat bahagian turun bahu, kena selesaikan bahagian leher dulu. So ini bahagian leher hadapan. Lengkuk leher total, lengkuk keliling dia akan dapat 17 inci. So selepas you dah dapat, you dah lukis bahagian leher, baru kita boleh proceed dengan bahagian turun bahu dan juga selesaikan bahagian ketiak. So untuk bahagian turun bahu, biasanya untuk dewasa. Untuk dewasa kita akan turun 1 inci suku. So you akan kira dekat sini 1 inci suku. Cara letak pembaris pun kena betul. Okay, letak dia dekat paksi yang betul.
1 inci suku, tandakan. 1 inci suku bermaksud 1 inci dan 2 hun. Okey, 1 inci dan 2 senggatan. Hun tu ialah senggatan. So kita turunkan. Kemudian gariskan point tepi lengkuk leher ni ke bahu yang kita dah turunkan. Okey, so this part yang kita akan buang nanti. Okey, sebab tu for those yang dah dapatkan pola ni, you boleh nampak ada garisan kelabu dekat sini. So kita akan potong nanti bahagian ni. Okey, sekarang ni kita akan selesaikan bahagian ketiak. So untuk bahagian ketiak ni yang actually pada newbies dia agak critical juga, sebab you kena samakan dengan total bahagian belakang. Untuk saiz L, biasanya keliling ketiak dah siap longgar ialah 20 inci. So apabila dia catat dekat sini keliling ketiak 20 inci. So macam mana you nak buat? First sekali, ambil pembaris, gariskan daripada bahagian bahu ke bawah. Nampak cara letak pembaris 90 darjah. Gariskan sahaja ke bawah. Kemudian baki antara ruang selepas kita dah turun bahu ke bahagian dada tu, kita akan bahagi dua. Contoh dekat sini, dia punya ini lebih kurang 7 inci setengah. So kita bahagi dua, lebih kurang 4 inci something lah. So you boleh tandakan saja middle point. Okay, middle point antara ruang selepas kita turun bahu ke bahagian dada. So dekat middle point ni kita akan masukkan 3/4 inci. Ini yang nilai kita akan keruk dia. Okay, so kita akan masukkan 3/4 inci. Tandakan 3/4 inci bermaksud berapa hun? 6 senggatan. 3/4 inci ialah 6 senggatan. So tandakan 6 senggatan kat situ. Masuk 3/4. So daripada point sini ke point sini dia kena lurus. Buat satu garisan lurus daripada turun bahu ke middle point, dan kemudian dekat sini yang kita nak decide dia punya bentuk curve dia. So cara nak letak pembaris macam ni untuk buat dia punya lengkuk ketiak. Buat saja, attach this point to this point dekat bahagian lengkuk. Gunakan pembaris L. Lengkukkan saja macam tu. Okay, don't worry, just lengkupkan saja. Nanti bila kita dah lukis bahagian pola belakang, baru kita akan recheck balik, is it betul total lengkuk hadapan tambah dengan total lengkuk belakang akan dapat ketiak 20 inci. Kalau in case tak dapat, nanti later on baru kita akan ubah bahagian turun bahagian dada. Kita akan ubah paras dada. Bahagian bahu ke dada, kalau macam sekarang bahu ke dada 9 inci. Okey, kita akan dapat lengkuk ni. So nanti kita akan recheck, is it dekat bahagian pola belakang dapat total lengkuk 20 inci. Kalau tak dapat, misal kata dia dapat kurang like 19 inci. So macam mana nak dapatkan 20 inci? Bahagian bahu ke dada ni kita akan turunkan ke bawah. Tapi sebarang adjustment yang kita buat pada bahagian hadapan, adjustment yang sama perlu buat untuk bahagian belakang juga. Okey, so sebab tu biarkan saja dulu. Buat saja lengkuk yang biasa. So which is this one kita normally panggil sebagai initial curve. So this initial curve akan berubah depends on pola belakang. Kalau pola belakang dengan pola hadapan okey, dapat 20, so means that you don't need to change anything. Okay, so this one lukis saja macam ni. Untuk bahagian tepi kita akan gunakan pembaris lengkuk. Instead of using pembaris L, biasanya kita akan buat guna pembaris lengkuk this one. So untuk bahagian sini, curve dia akan masuk sedikit ke dalam. So tengok cara kita gunakan pembaris lengkuk. Attach point dada dengan pinggang, guna pembaris lengkuk ni. Untuk bahagian punggung, buat pembaris macam ni. Sebab kita nak dia bentuk curve yang cantik dekat bahagian punggung tu.
So nampak tak dekat sini Abil ada masukkan setengah inci. Setengah inci ni bukan untuk potong, tapi sekadar untuk memudahkan kita letak pembaris curve ni. Kalau kita letak kat sini, nanti dia akan jadi berketak. Nampak tak? Dia akan macam tajam sikit. So kalau kita masukkan dulu tanda setengah inci, kemudian letak pembaris curve ni macam ni, sampai kita letak sampai hujung baju. Tadi hujung baju ini bahagian punggung kita ada besarkan 2 inci. So boleh letak macam ni. Okey, dan yang ini you akan landaikan dia guna freehand saja. Untuk bagi dia cantik, tak nak dia berketak sangat. So this one, untuk nampak tak, untuk bahagian punggung ni ada lebih. Should be no problem, sebab kita bukan nak sambung point ni ke point ni. Kalau kita sambung 3 point ni, dia akan jadi bersegi. This one ke this one. So kita akan smoothkan saja. Yang ini biar ada lebih, sebab bahagian punggung bagi dia selesa, bagi dia tally dengan how much you add dekat sini untuk kembangkan sisi baju. So untuk hujung baju pula, kalau untuk hujung baju, nak bagi baju tu nampak lebih cantik, okay, biasanya kita akan naikkan 1 inci. Makin banyak you tambah, makin banyak you kena naikkan. Okay, kalau you tambah sekadar 2 inci, 3 inci, 4 inci, you boleh naikkan 1 inci ke atas. Just untuk bagi dia curve yang cantik, dan letak pembaris lengkuk macam ni. Gariskan saja. Okay, which is nanti untuk baju kurung moden, yang ini kita akan buang. Okay. So untuk pola hadapan kita dah selesai untuk baju kurung moden. So baju kurung moden dia ada bahagian leher, bahu, lengkuk ketiak, curve dekat bahagian pinggang, punggung, hujung baju. So yang ini ialah untuk baju kurung moden. Yang labuh dia 33 inci. Just labuh ni boleh depends, boleh berubah, depends pada design yang you nak buat. So untuk basic baju kurung moden ni pun, kalau you pendekkan, dia akan automatically dapat blouse. So blouse daripada bahu sampai blouse ini 28 inci. Kalau nak buat blouse, dia punya labuh sampai sini, tapi teknik dekat bahagian hujung baju, you buat teknik yang sama macam baju kurung moden, which is gariskan lurus. Hujung ni nak tambah berapa inci, and then kena naikkan berapa inci. Exactly same like this concept. Okay, so you dapat dah 2 design dah. You dah dapat baju kurung moden, pendekkan sikit, you dah dapat blouse. And then untuk dress biasanya kita hanya ambil bahagian bahagian atas saja sampai bahagian pinggang. So selepas bahagian pinggang ni, yang kita akan decide sama ada you nak buat dress pleated, peplum atau kedut tarik. So biasanya bahagian atas ni saja yang kita ambil untuk dress. Bahagian bawah kita akan modify guna kain yang lain sebagai efek dekat bahagian attach pinggang ni. So dah dapat 3 jenis dah. Dah dapat baju kurung moden, blouse dan juga dress. So and then kalau you gunakan basic baju kurung moden dan you tambah labuh dia sehingga 55 inci sehingga 56 inci, standard untuk dapatkan labuh jubah. So kita dah dapat 4 design. So sekarang ni untuk bahagian hadapan dah settle untuk basic kurung moden, blouse, dress dan juga jubah. Sekarang ni kita pergi ke bahagian belakang pula, sebabnya kita nak recheck balik bahagian ketiak. So untuk pola belakang, konsep lukis dia sama. Okay, so ini ialah pola belakang. Pola belakang konsep dia sama, which is kita decide tadi labuh baju kita 33 inci. So you akan letak pembaris lurus, buat satu garisan lurus 33 inci. Okay, so dari ini bahu, ini hujung baju. So and then bahu ke dada. Untuk bahu ke dada bahagian multipolar ni ada slightly different, which is kita buat untuk princess cut. Kalau untuk buat untuk princess cut, okay, perasan tak tadi bahu ke dada bahagian hadapan 9 inci.
Ini bahu ke dada 9 inci untuk hadapan, tapi untuk pola belakang kita kena tambah 1 inci. Instead of 9 inci, kita akan buat 10 inci. So macam mana pula dengan kalau orang tu tak nak pun buat princess cut? So nanti Abil akan terangkan macam mana. Abil terangkan untuk yang princess cut dulu saja, okey? So first kali tadi kita buat labuh, satu garisan lurus labuh 3/3 inci. Ini bahagian bahu, ini bahagian dada, which is turun dia kena tambah 1 inci instead of 9 dia jadi 10. Tapi untuk bahagian pinggang masih sama. Pinggang you akan ikut bahagian hadapan je. Okay, so normally kita akan labelkan dengan 2 line lah. Satu line 9 inci, satu lagi line untuk 10 inci. Okay, Abil ulang balik. Untuk pola belakang ada slightly different sikit, which is first kali kita buat satu garisan lurus 3/3 inci, and then kita letak pembaris macam ni. Daripada bahu ke dada ada different sikit, which is you akan tandakan untuk 9 inci dan 10 inci. For those yang nak buat princess cut, you akan guna line 10 inci. Tapi kalau tak nak buat princess cut, nak buat yang biasa saja, you akan gunakan line 9 inci. So untuk first draft ni, Abil akan tunjuk cara nak buat yang ada princess cut. Okay, so kita tanda yang 10 inci. Untuk bahagian bahu ke pinggang, tak ada perubahan, 15.5 juga. Okey, tandakan bahu ke pinggang 15 inci, 15 inci setengah. Pinggang ke punggung 8 inci. Labuh ni buat konsep yang sama juga. Tengok cara letak pembaris. Bahagian hujung baju buat satu garisan lurus. So bila kita dah ada point ke bawah, okey, tadi bahu ke dada ada 2 value, satu bahu ke dada biasa 9 inci, lagi satu bahu ke dada untuk buat princess cut kita buat 10 inci. So bahu ke pinggang, pinggang ke punggung, labuh baju. Okey, so selepas dah dapat point ke bawah, kita akan buat point ke tepi. Okey, draft ke tepi. Draft ke tepi tak ada perubahan. Okey, sama je. Dia punya bahu tetap 7 inci setengah. Tandakan kat sini 7 inci setengah. Now dia punya bahagian dada pun sama juga. Dada tadi 10 inci, so tandakan 10 inci kat sini. Pinggang tadi Abil check 9 inci setengah, so tandakan 9 inci setengah. Punggung 11 inci, exactly sama dengan bahagian hadapan. Okay, so yang ini selepas kita dah buat draft ke tepi, sekarang before kita turun bahu, remember kita kena selesaikan bahagian leher. Tapi tadi kita dah pun buat kiraan untuk bahagian leher. So untuk B ni bahu, garisan bahu ke bawah yang ni untuk draft pola hadapan, garisan bahu ke atas ni untuk draft pola belakang, which is dah buat dah pun, dah siap dah pun bahagian leher pola belakang. Okey, selepas dah siap barulah kita boleh turun bahu. Untuk turun bahu pola belakang, biasanya kita akan turunkan 1 inci. Okey, untuk hadapan tadi 1 inci suku. Okey, turun pola hadapan, turun bahu 1 inci suku. Pola belakang turun bahu 1 inci saja. So kita gariskan. Next kita nak buat lengkuk ketiak. So lengkuk ketiak ni yang kita nak check sama ada total lengkuk ketiak hadapan dan belakang bila kita campurkan dapat tak 20 inci. Okey, so teknik yang sama juga. You buat satu garisan lurus daripada turun bahu ke bahagian dada. Lepas tu bahagi 2. Kalau dekat sini kita dapat 9 inci, so lebih kurang 4 inci something. So tandakan bahagian tengah dia. Masukkan suku inci 1/4. Kalau bahagian hadapan kita masukkan 3/4. Yang untuk bahagian belakang kita keruk sedikit sahaja suku inci dan tandakan. Selepas dah tandakan, gariskan lurus daripada hujung ni ke keruk yang kita masukkan tadi tu. And then untuk curve, you
buat pembaris L macam ni. Then adjust dia bagi di attach bahagian keruk masuk ke bahagian hujung dada. So buat satu lengkuk. So dekat sini lah yang kita nak check sama ada total lengkuk bahagian hadapan tambah dengan total lengkuk bahagian belakang, is it dapat 20 inci. So ambil ketepikan sekejap. Kita akan ke bahagian sini. So kita nak campur antara pola hadapan tambah dengan pola belakang. Dapat tak 20 inci? Cara nak ukur dia, letak tali tip macam ni secara menegak. Kita dapat sampai sini. Jangan alihkan. Campur terus ke sini. Yes, kita dapat 20 inci. So maksudnya kita tak perlu adjust bahagian bahu, bahu ke dada. So bahagian bahu ke dada dia biar macam ni. Tak perlu buat sebarang adjustment. That is for design yang ada lisu dan juga princess cut. Later on, selepas Abil dah selesai untuk basic hadapan dan belakang, nanti Abil akan terangkan apa maksud dotted line dekat bahagian sini pula. So kita punya bahagian lengkuk ketiak tak ada masalah. Total lengkuk hadapan dengan belakang ngam-ngam dapat 20 inci. So tak perlu ubah. Just in case kalau you dapat 19 inci instead of 20 inci, bermaksud lengkuk ketiak you tak cukup. Bahagian paras sini yang kita perlu adjust. Bahagian dada, bahu ke dada ni, ruangan ni perlu ditambah lah. Instead of 9 inci dekat bahagian sini, 9 inci, bahu ke dada 9 inci, you kena turunkan sedikit setengah inci, maybe 9,5. So kalau you turunkan setengah inci dekat bahagian hadapan, dekat bahagian belakang pun kena turunkan setengah inci. Dan buat lagi satu curve yang baru, kemudian recheck balik sama ada total bahagian hadapan tambah dengan bahagian belakang dapat tak 20 inci. So kalau kurang, kita akan turunkan paras dada. Tapi kalau terlebih, just in case tiba-tiba you dapat 20 inci setengah, bermaksud dia terlebih sedikit, sama ada you adjust sikit bahagian lengkuk ni bagi kurang lengkuk, ataupun bahagian paras dada ni perlu naikkan ke atas. So kita akan kurangkan ruang untuk lengkuk tu. So lengkuk tu dia akan kurang lah. So yang itu since kita tak ada problem, kita tak perlu buat sebarang adjustment. Bahagian pinggang, punggung pun teknik yang sama juga. Dada ke pinggang, kita akan buat pembaris lengkuk tu macam ni. Bahagian pinggang ke punggung, lengkuk dia keluar. So kita masukkan setengah inci. Bukan nak potong, tapi nak cantikkan dia punya curve saja. Curvekan dia sampai hujung baju. Perkara yang sama, kalau hujung baju tu ada penambahan di hadapan, kita tambah 2 inci, kat belakang pun kita tambah 2 inci juga. So teknik yang sama. Kalau you naikkan untuk hadapan, naikkan 1 inci, belakang pun kena naikkan 1 inci. In case kalau you naikkan 2 inci, so belakang pun naikkan 2 inci, sebab nanti sisi ni kena sama. Kita akan jahit sisi hadapan dan belakang, so dia punya panjang dia kena sama. So letak pembaris macam ni, gariskan curve. So dah selesai bahagian hadapan dan juga belakang. For those yang tak nak buat penambahan-penambahan bahagian hadapan, tak perlu buat perubahan apa-apa. So kita akan, Abil nak cerita bahagian belakang. So bahagian belakang, for those yang tak nak buat penambahan, actually dia punya bahagian dada tak perlu ubah. Maksudnya, kalau bahu ke dada hadapan 9 inci, bahu ke dada belakang pun sama 9 inci. So kita tandakan bahu ke dada belakang 9 inci, Abil gariskan.
pen warna merah ni adalah tunjukkan Fordos yang tak nak ada penambahan lisu sisi, tak nak ada penambahan dye dan juga gigi buaya. So you boleh buat paras dada sama dengan paras bahagian hadapan 9 inci. Dan bahagian sini kena tandakan paras dada. Dada dia tadi, dada dia 10 inci. So tandakan kat sini 10 inci. Dekat bahagian merah tu 10 inci. Okay. So you buat garisan daripada hujung turun bahu ke paras dada. Sama juga teknik dia. Dan bahagi 2. So kalau dia 8, bahagi 2 dapat 4. So this type. So yang ini yang kita akan masukkan suku inci. So ambil pembaris luruskan daripada point yang keruk, dan kemudian you akan buat pembaris macam ni. Bukan attach dekat bahagian biru sebab bahagian biru ni adalah turun bahu ke dada untuk Fordos yang nak buat penambahan. Tapi Fordos yang nak buat the very basic pola, tak ada lisu sisi, tak ada dot, tak ada gigi buaya, you ikut garisan yang warna merah. So letakkan pembaris macam ni, attach bahagian keruk dengan hujung warna merah ni. Okay, so you attach macam ni. Tapi nanti you kena kira teknik yang sama. Lengkuk leher lengkuk ketiak hadapan tambah dengan lengkuk ketiak belakang, is it dapat 20 inci. Selagi tak dapat, selagi tu kita kena adjust lah. Okay, since tadi bahagian bahu ke dada hadapan dan belakang sama 9 inci, sekarang kita nak recheck balik. Kita perlu buat apa untuk dapatkan dia 20 inci. So this one kita dapat yang warna merah yang warna merah kita dapat 9,5. Yang warna biru kita dapat 19, means that dia kurang 1 inci. So macam mana kita nak buat? Kita tambah lengkuk. Kalau kita tak nak ubah bahagian bahu ke dada, kita akan adjust dekat bahagian lengkuk dia. So sama ada kita tambah lengkuk dia, keruk lagi. This one also kita tambah keruk dia, landaikan dia lagi. Lepas tu kita ukur lagi. Ukur semula ikut garisan yang baru. This part ada dapat 9/3/4. Sambung saja, jangan alihkan senggatan tadi. Yes, yang ini kita dapat 20. So ni step tadi awal-awal lengkuk biru ni dia tak cukup 20 inci. So kita akan keruk lagi lebih, okey, pada bahagian pen warna merah tu. So Abi terangkan sekali lagi, Fordos yang tak nak buat princess cut, tak nak buat lisu sisi, tak nak buat gigi buaya, you akan ikut garisan dotted line. Okey, dotted line ni yang ada dah overline dia dengan pen merah. So Fordos yang dah dapatkan multipolar ni, kalau you tak nak buat penambahan, you ikut bahagian dotted line ni, bahagian sini. Okey, kalau you nak buat ada penambahan princess cut, lisu sisi, gigi buaya, you akan ikut yang bold line, yang tak ada dotted line. This one, line warna biru. Okey, so itu settle untuk bahagian ketiak. Okey, sekarang ni Abang nak terangkan bahagian lisu sisi, lisu dekat bahagian pinggang dan juga kembang gigi buaya. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, biasanya kalau Fordos yang nak buat lisu sisi dan juga this one, normally kita akan ukur daripada mercu ke mercu. So bahagian mercu dada kita, dari mercu kiri ke kanan berapa, dan kita bahagi dua. Contoh macam sekarang ni,
Awil dapat mercu ke mercu dia 7 inci. 7 inci bahagi 2 dapat 3,5. Betul tak? 3 inci setengah. So tandakan mercu ke mercu. Mercu ke mercu ni ialah paras dada turun 1 inci. Okey, kita bukan buat dekat betul-betul paras dada, kita akan turunkan 1 inci. So ini paras dada. Paras dada bahu ke dada 9 inci. So kita akan turunkan 1 inci. So kita dapat line sini. Line sini yang kita buat start kita punya mercu. Okay, so mercu ke mercu tadi bila kita dah bagi half, kita dapat 3,5. So this part ialah 3,5. So dekat sini kita gariskan lurus sehingga ke paras pinggang. Okay, lurus sehingga paras pinggang. Dekat sini yang kita akan buat lisu pada bahagian pinggang. So lisu bahagian pinggang nilai dia 1 inci. So kita bahagikan sama rata kiri dan kanan. So sebelah sini dapat setengah, sebelah sini dapat setengah. Dan untuk bahagian lisu bahagian atas, dia jenis cembung. Maksudnya cembung ni maksudnya pembaris, dia guna pembaris lengkuk. Dia buat macam ni. Okey, gariskan daripada mercu ke mercu. Mercu ni kan kita dah turunkan 1 inci ke bawah. Okey, dan kita akan buat curve dekat situ. Ini cara letak pembaris dan buat macam tu. Kenapa dia kena cembung? Sebab nanti bila you jahit, curve dia akan jadi macam mana nak cakap, akan membentuk bahagian dada dekat bahagian sini, which is dekat bawah ni dia boleh buat lurus je. Okey, kalau daripada sini ke sini tak ada spesifik nilai, dia macam mana kita nak tahu dia punya panjang lisu cembung atas? Dia depends on bahagian dada ke pinggang, which is yang ini kita dah turunkan paras dada, dah turunkan 1 inci. So start kita punya mercu. So daripada sini terus ke bahagian pinggang. So tak perlu ada kiraan. Tapi dekat bahagian bawah kena ada kiraan. Normally panjang dia 4,5 inci for dewasa. Okey, 4,5 inci saja. So nanti kita akan jahit sini. So dia akan jadi cantik lah. Dekat bahagian pinggang tu ada dia tak menggelembung. Okey, so dekat sini. So ini dah settle bahagian lisu. Bahagian belakang konsep yang sama juga. Bahagian belakang pun kita gunakan konsep yang sama. Cumanya tadi kita dah pun turunkan 1 inci. Betul tak? Daripada bahu ke dada yang exact 9 inci, kita dah pun turunkan 1 inci. So gunakan saja point yang dah turun 1 inci tu. Maksudnya daripada bahu ke dada dah jadi 10 inci. So kita ikut saja. This point dah turun. Dia punya nilai mercu ke mercu dia tanda 3,5. Dan kemudian dia akan lurus terus ke bahagian pinggang. Okey, bahagian belakang tak perlu cembung sebab bahagian belakang tak ada dada. Kita cembungkan lisu pinggang dekat bahagian hadapan sebab bahagian hadapan ada bentuk dada, tapi belakang no need. Okey, you just boleh buat lurus saja. Sama juga kita dah tambah 1 inci. So kita bahagi sama rata, sebelah ni setengah, sebelah ni setengah. Nilai panjang lisu pinggang ke bawah sama 4,5 inci. Okay, so ini yang kita akan jahit nanti. So bila kita jahit, kita akan ada lisu pinggang belakang dengan lisu pinggang hadapan. Okey, selesai bahagian lisu pinggang, sekarang kita nak buat lisu sisi. So apa fungsi lisu sisi? Lisu sisi ni kalau you perasan, if you pakai baju, kadang-kadang ada berkedut sikit dekat sini sebab kita ada bentuk dada. So macam mana cantikkan baju tu? Sebab tu orang pakai lisu sisi. So lisu sisi ni, cara nak buat, dada ni kita dah turunkan ke bawah, betul tak? So starting from the mercu, kita gariskan lurus saja. Okey, yang ini kita akan ukur 1 inci ke bawah. 1 inci ke bawah, nampak tak? Letak pembaris macam ni, 1 inci ke bawah. Gariskan ke point mercu. Okey, yang ini yang kita akan buang nanti. Nanti later on,
cara nak potong pola Bella akan tunjukkan ke dalam video seterusnya, cara kita nak potong pola. So bila kita potong sini, nanti paras dada ni dia akan anjak ke bawah. Sebab tu bila dia anjak ke bawah, dia akan sama level dengan 10 inci tadi. Instead of 9, this one is 9. Bila dia anjak ke bawah, dia akan jadi ruangan tu 10 inci. Dan itu baru dia boleh match dengan pola belakang. So mungkin tak nampak sangat sebab kita tak potong lagi. Later nanti bila potong, Bella akan tekap tindih pola hadapan dengan pola belakang, dan you akan nampak apa fungsi lisu sisi ni. Bila kita turunkan, dia akan sama, tepi dia akan sama dengan bahagian belakang. So just take point saja cara nak baca pola. Tapi again, for those yang nak buat the very basic pola, tak nak ada lisu, tak nak ada lisu pinggang hadapan belakang, tak nak ada lisu sisi, you boleh ikut sahaja curve ketiak yang bahagian merah ni, atau Abel dah tandakan dekat atas pola yang dotted line. This one, yang ini dengan ini. Okey, sebab warna merah atau dotted line ni, paras bahu ke dada hadapan sama dengan paras bahu ke dada belakang. So tak perlu exchange apa-apa, tak perlu ubah apa-apa. So for those yang tak nak ada penambahan-penambahan ni semua, you just perlu ikut yang dotted line saja. Okey, yang dotted line saja. Yang lain just abaikan sajalah. Ini just info tambahan untuk cara baca pola. Okey, so selesai dengan lisu pinggang hadapan belakang, lisu sisi. Sekarang kalau you nak buat baju tu ada princess cut, okey, letak pembaris macam ni. Point yang perlu attach, bahagian middle point dengan bahagian mercu. You letak pembaris macam ni, gariskan dia. Okey, so you akan dapat princess cut. So princess cut ni normally orang akan potong daripada sini ke lisu ni, kita akan buang. Lepas tu yang ini kita akan tambah kain. Nanti later on masa potong kain dengan potong pola, you akan nampak lebih jelas lagi lah. Same goes with belakang. Okay, Abel ulang sekali lagi for those yang tak nak buat lisu sisi, lisu pinggang, jangan serabutkan kepala dengan additional information ni. You just perlu potong ikut line warna merah dan kemudian potong for the basic pola. That's it, dah settle dah untuk you. Okay, so for those yang nak buat princess cut, boleh buat macam ni. Okay. So dia ada princess cut dekat sini. Dan biasanya orang buat princess cut, dia ada penambahan kain. So penambahan kain ni macam mana nak buat? Buat satu garisan lurus ke bawah selepas bahagian lisu pinggang. Lepas tu you decide nak buat penambahan tu berapa banyak. Normally kita buat penambahan 2,5 inci lah. Sebab kalau you tambah lebih lagi, dia dah lebih daripada bahagian sini. Nak tambah 3 pun boleh, tapi just cantik saja. Size L 2,5 inci dah cukup dah. So tambah kiri dan kanan penambahan kain. Buat garisan macam ni. And then kita akan buat gigi buaya. Fungsi gigi buaya ni adalah untuk bahagikan sama rata kiri dan kanan sebenarnya. Nanti masa kita potong, baru kita akan nampak lebih jelas lah apa maksud gigi buaya ni. So ini bahagian penambahan atau pembahagian sama rata kiri dan kanan. Ini untuk bahagian belakang. Bahagian hadapan pun buat benda yang sama. Selesai dah untuk bahagian basic pola. Dan for those yang nak buat baju kurung atau blouse yang ada zip belakang, you boleh buat pilihan ruang bahagian zip. Zip ni boleh tambah, nilai dia 1 inci. So you tambahlah bahagian zip. Ini for those yang nak tambah zip. Tapi kalau yang tak nak tambah zip, just abaikan saja bahagian ni. Dia akan tambah 1 inci untuk zip. Okay, so settle.
So Abel ulang balik lagi sekali untuk yang nak buat design yang tak ada princess cut, tak ada lisu sisi hadapan, tak ada lisu pinggang, tak ada gigi buaya, follow bahagian warna merah yang dotted line. This one masih sama, you potong sini, turun bahu, ikut line dotted line. Okey, ambil sini, potong tepi. Okey, terus dah siap bahagian belakang. Untuk bahagian hadapan, saya pusingkan ini ya. Pusingkan sini. Okey, untuk pola hadapan, for those yang tak nak buat lisu sisi, lisu pinggang, gigi buaya, ikut dotted line warna merah. Leher masih sama, turun bahu, potong line dotted line warna merah. Okey, bahagian dada masih sama, pinggang, punggung, hujung baju, settle untuk basic pola. Untuk basic pola tu, you boleh buat jubah, kurung moden, blouse, dress yang tak ada penambahan bahagian pattern tengah. Tapi for those yang nak buat bahagian lisu pinggang, lisu sisi dan gigi buaya, you akan ikut bahagian warna biru. Leher masih sama, turun bahu. Ini instead of this one, you akan ikut yang luar. Okay, you akan ikut line warna biru, solid line. Potong sini. Yang ni Abel akan tunjukkan macam mana nak buang bahagian lisu sisi. Nanti masa potong pola pun Abel akan tunjukkan cara kita nak buang bahagian lisu pinggang dan macam mana kita nak letak kain untuk pembahagian sama rata untuk bahagian kembang tengah gigi buaya. Untuk bahagian belakang, for those yang nak buat lisu pinggang, you akan ikut solid line. Okay, bahagian dada dia memang kena jatuh ke bawah 1 inci instead of 9 inci. Okay, basic pola biasa 9 inci. Tapi kalau you nak buat lisu sisi, bahagian belakang kena jadikan dia 10 inci. Okay, dia bukan 9 inci tapi 10 inci. Later on, masa potong pola, dia akan tunjukkan the significant why kita turunkan 10 inci instead of 9 inci for those yang nak buat lisu sisi. So, selesai dengan bahagian basic pola. Sekarang ni, kalau perasan, dekat bahagian sini ada bahagian kebaya. Okey, so macam mana nak buat kebaya? Kebaya menggunakan pen merah. Okey, kebaya ni pun sangat senang. Dia punya basic bahagian tepi dia sama saja, tak ada perubahan apa-apa. Yang ada perubahan ialah you kena tambah 3 line. Okey, 3 kolom lagi. You hanya perlu tambah 3 kolom dengan nilai setiap kolom 1,5 inci. So, tandakan 1,5 inci. Gariskan lurus saja. Kita nak tambah kolom. Nanti masa potong kain, Abel akan tunjukkan cara lipat dia supaya kita boleh dapat bahagian kelepek kebaya. Untuk pola kebaya, bahagian belakang kita tak usik apa-apa langsung. Okey, kita usik bahagian pola hadapan saja. Okay, kita tambah 3 kolom, 1, 2, 3 dan termasuk kolom dekat bahagian atas. Dekat bahagian atas ni ada adjustment, which is kita tambah lagi 1 kolom, 1 inci setengah. Kita gariskan bukan sampai bawah tapi hanya sampai bahagian dada. Sampai sini je, bahagian dada je. Okey, nampak tak lebihan bahagian keruk leher ni? Okey, you gariskan daripada tepi keruk leher ni sampai bahagian dada tu, you akan dapat segitiga. Segitiga ni yang kita namakan sebagai lisu kebaya. Later on, Abel akan tunjukkan macam mana kita nak lipat pola ni supaya ada kegunaan pada lisu kebaya. Sebab leher kebaya ni dia macam ada V sikit kan. So, lisu kebaya ni function dia untuk tarik leher yang kita dah lipat ni ke tepi supaya dia nampak ada V dan juga ada collar yang tinggi.
So gariskan sini untuk isu kebaya. Atas ni berapa jarak yang kita perlu naikkan. Dekat sini nilai dia 3.13. Ini sebenarnya nilai ni depends pada keruk leher belakang. Ini keruk leher belakang. Ukur daripada sini ke sini, kita kena dapat nilai yang sama. Untuk tetapkan tinggi collar, kena ukur dulu this point ke this point berapa. Misal kata you dapat 2 inci, contohlah you dapat 2 inci setengah. So tadi tinggi collar you pun kena 2 inci setengah. Kalau tadi ada dapat dekat sini 3 inci, 3.13 inci. So 3.13 tu, sebab tu nilai dekat tinggi collar ni 3.13. Dia depends pada keruk leher belakang tu berapa. Sebab tu nilai dia sama. Sebab nanti bila kita jahit kebaya, part ini yang akan attach dekat bahagian keruk leher belakang. So dia kena sama, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okay, so dia akan tinggi sini. So dah dapat tinggi collar. So nanti gariskan saja kat bahagian bawah ni. Okay, so ini akan jadi collar untuk tinggi kebaya tu. Dan nanti kita akan lipat dan isu kebaya ni function dia untuk tolak ke tepi. Okey, supaya nanti bahagian bahu hadapan dengan bahu belakang sama. Nanti masa kita potong pola kita akan nampak obviously macam mana nak buat. Okay. And then untuk kebaya, perasan tak untuk kebaya biasanya bawah tu ada runcing sikit. So kita boleh tambahin, yang ini labuh kurung moden. So kita tambah 4 inci setengah ke bawah untuk bagi dia efek runcing. Kebaya kan ada efek runcing sikit kan ke bawah. Okay. So yang ini daripada sini ke bawah 4 inci setengah. Dan kita akan serongkan dia terus ke sisi baju. Ke sisi baju. So dia akan nampak lah design kebaya tu. So dah dapat dah design kebaya. So dekat sini bahagian belakang tak perlu adjust apa-apa. Kita just perlu tahu nilai keruk leher belakang saja untuk tentukan berapa nilai tinggi collar leher kebaya kita. The rest tak ada perubahan apa-apa. Okay, so siap dah untuk bahagian hadapan, untuk bahagian belakang. Okay, seterusnya adalah akan sambung untuk bahagian tangan pula. Okey, untuk pola tangan kita senang je. You buat satu garis lurus panjang dekat sini. Satu garis lurus tanpa nilai apa-apa. Satu garis lurus dan satu lagi garis lurus ke tepi. So you akan ada satu bentuk T. Okey. Garisan T ni ialah untuk basic pola tangan. Untuk apa-apa design kena buat bahagian T dulu. Okey, selesai dengan bahagian T, pilih satu point. Okey, jadikan dia 90 darjah. Lepas tu kita kira untuk dewasa kena ada bahagian bicep. So refer balik bahagian cara ambil ukuran. Dekat situ Abel ada tunjukkan cara macam mana kita nak ukur bahagian bicep. So untuk size L, bicep dia 16 inci. So 16 inci ni kita bahagi dua sebab bicep hadapan dan belakang lah. So kita nak bahagi sama rata. So kita bahagi dua. So bahagi dua dapat nilai 8 inci. Tandakan 8 inci dekat sini. Okey, this point. Lepas tu tandakan 8 inci bahagian sini. So kita dah bahagi sama rata 8 inci. So sekarang ni referring to our pola hadapan dan belakang, total lengkuk dia 20 inci. So kita dah dapat 20 inci. Macam mana kita nak buat? First kali 20 inci tu kita akan bahagi dua. Sebab logiknya kita nak buat lengkuk pada hadapan dan belakang. So kita bahagi dua saja. Tapi kita nak buat satu garisan lurus, bukan garisan lengkuk. Jadi untuk garisan lurus kita tolak suku inci. So bila kita tolak suku inci, later on bila kita buat lengkuk tu total akan dapat lebih. Supposedly akan dapat lebih daripada nilai lurus. Betul tak? Nilai lengkuk biasanya akan dapat lebih daripada nilai lurus. So bila kita nak buat nilai lurus, kita tolakkan suku inci. So dapat 9/3/4. So sama je. Ini adalah formula tetap. Maksudnya apa saja nilai total lengkuk akan bahagi dua. So you akan ubah dekat sini lah ikut ukuran lengkuk, total lengkuk ketiak yang you nak buat. So bahagi dua dapat
dapat some value, you akan bahagi, you akan tolak suku inci. So suku inci ni formula tetap. Apa saja nilai dekat sini dia akan tolak suku inci untuk dapatkan satu garisan lurus. So dekat sini ialah yang warna merah ni tetap. Yang warna yang ini. Okey, bahagi 2 ni tetap. Okey, sebarang nilai yang you ganti dekat sini you akan bahagi 2. Okey, dapat nilai, you tolak dengan 1/4, dapat nilai yang baru. So nilai yang baru ni adalah garisan lurus. So garisan lurus ni macam mana? Tadi kan dah dapat point setengah ke point sini 8 inci. So you gerakkan pembaris macam ni. Instead of 8 inci, sekarang ni kita nak dapat 93/4. So letak sini, point sini tak berubah. Dapatkan dia sampai 93/4. Okey, so you dapat dekat sini 93/4. 93/4 tu maksudnya apa? 93/4 tu maksudnya 6 hun. Okey, 96 hun. So letak kat sini, you akan dapat 96 hun gariskan lurus. Okey, sama juga dengan bahagian sini. Okey, once you dah dapat this point, jangan ubah sampai you dapat 96 hun. So you gariskan lurus. So kita dah dapat segitiga. So and then macam mana kita nak tetapkan panjang garisan lurus yang ini? Letak sahaja semula pembaris lurus ni dekat point sini, sebab ini adalah garisan bahu. Ini adalah bahu kita. So daripada bahu ke labuh baju, ke labuh tangan, kita set dia 22 inci. Barulah kita, tadi kan ada satu garisan lurus yang initial, tak ada nilai. So kita tandakan 22 inci. So kita dapat T. Lepas tu kita dapat ukuran bicep kiri dan kanan, hadapan dan belakang. Lepas tu kita dapat dah buat 3 segi kat sini. So daripada 3 segi ni nanti yang kita akan lukis curve warna biru. Curve warna biru ni lah yang kita nak buat lengkuk ketiak. So macam saya cakap tadi, yang ini adalah garisan lurus yang kita dapat. So 93/4 bersamaan dengan 96 hun. Okey, so kita akan bahagi 3. Untuk bahagian hadapan, untuk pola tangan hadapan, kita akan bahagi 3. So apa saja nilai yang you dapat, you akan bahagi 3. Kalau dekat sini bahagi 3 sama rata, guna kalkulator pun boleh. So you akan dapat 3 ruang. 1, 2, 3. Okey, ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Untuk ruang yang antara ruang pertama dan ruang kedua ni kan kita bahagi 2. So yang ini biasanya kita akan keluarkan 3/4 inci. Yang ini kita akan masukkan sekadar 3 hun sahaja. So letak pembaris L dekat sini. You akan start buat curve. Okey, buat saja curve, jangan takut-takut, buat sahaja. Later on kita akan check balik sama ada betul tak dapat total 20 inci. Kalau tak dapat 20 inci, kita akan adjust dia sampai dapat. Okey, so untuk bahagian hadapan tadi kita bahagi 3. Untuk bahagian belakang kita akan bahagi 4. Okey, kita akan bahagi 4 point. Point pertama, kedua, ketiga, keempat. So dia ada ruangan, 4 ruangan. Ruangan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Antara ruangan ketiga dan keempat ni, dia ada bahagian keluar dia setengah inci. Dan untuk bahagian ruangan pertama ni, dia sekadar ada line saja, tak perlu, maybe dalam 1 frame pun dah cukup lah. So letak pembaris macam ni, attach this point ke this point. Bukan point sini point sini. Okay, macam tu. Yang ini very small one. Dia macam nampak sikit je. Dia even lebih kurang 1 hun pun dah okey dah. Okay. So bila dah dapat curve, tugas kita ialah untuk check balik sama ada curve biru yang kita lukis tu dapat tak total 20 inci. So cara pegang politik, kita akan pegang dia tegak daripada sini.
Okay, see, dia dapat 20. 6, 6, 20. Just in case kalau you tak dapat, yang ini besarkan sikit ataupun kecilkan sikit sampai dapat nilai yang kita nak. So settle dengan bahagian lengkuk ketiak. Sekarang ni kita nak buat pada hujung tangan. So bila kita dah tanda 22 inci dekat bahagian sini, so kita akan bahagi dua lah, sama besar ikut bukaan hujung tangan yang kita nak. So normally satu pusingan tu dapat 13 inci untuk saiz L. So ini biasa ada yang tuliskan dekat sini. So cara pegang pembaris lengkuk, dekat sini pegang pembaris lengkuk tu keluar, okey. Macam ni. Tapi jangan makan lengkuk sangat, just biasa-biasa saja. Lengkukkan dia. Sama juga dengan bahagian hujung sana pun sama juga. Okay, and this part kalau perasan Abil ada bagi extra, kalau you nak buat tirus, lengan tirus, you tambah 4 saja instead of 6,5, you tambah 4 dan 4. So bila tirus ni biasanya kita akan pasang dengan zip. Okay, so panjang zip ataupun macam mana jahit zip yang itu pada bahagian lain. Untuk pola Abil just bagi tahu, kalau you nak buat zip, you boleh buat 4 inci instead of 6,5 inci. 6,5 inci ni biasa, kalau tirus 4 inci saja. Kalau kembang dia boleh sampai 8 dan lebih banyak lagi. Tapi untuk kembang dia akan pergi ke bahagian tengah. Okay, you bahagi dua, panjang dia 22 kan, you bahagi dua sahaja tangan tu. Kemudian this one ialah bahagian tengah tu. Okay, so you boleh gariskan. Yang ini adalah for those yang nak buat bahagian kembang. Kembang dia tak bolehlah kembang terus ke sini, nanti tak cantik. So dia macam ada cutting sikit dekat bahagian siku. Okay, so itu penambahan. And then another penambahan ialah kalau kita nak buat puff. Ini ialah bahagian puff. Bahagian puff ni, kalau for those yang tak nak buat puff, means that tadi pola tangan dah settle. Okay, dah settle lah, you boleh potong ikut bahagian warna biru ni. Okay, potong bahagian warna biru ni, dah settle dah untuk basic tangan. Tapi for those yang nak tambah puff, okay, you boleh naikkan dekat bahagian bahu. This one is bahu, B is bahu. Okay, you boleh naikkan 3 inci. Lepas tu you buat, letak saja pembaris ni, okay, kat sini. Sama ada you nak buat bulatan yang cantik ataupun yang nak gunakan pembaris L ni pun tak ada masalah. Landaikan dia 1 inci kiri dan kanan, jangan bagi dia terlalu tajam. Lepas tu gariskan je. Gariskan bahagian sini, gariskan bahagian sini. So ini adalah lebihan bahagian untuk puff. Dia akan attach dekat bahagian ni. Kan tadi bahagian hadapan ada 3 bahagian, 1, 2, 3. So dia akan touch dekat bahagian sini. Dia akan bagi sama rata, sama level. So this part ialah untuk puff. Nanti bila potong kain, potong pola, potong kain, dia akan nampak lebih jelas lagi. So itu saja untuk bahagian tangan. Abil akan tunjukkan dokor pola yang kita dah siap lukis sama-sama. Settle dah untuk bahagian pola hadapan, which is basic pola ni you boleh buat very basic design untuk jubah, baju kurung, blouse, dress dan juga kebaya. And then for those yang nak buat basic, just ikut bahagian curve, dotted curve, okay, ataupun curve warna merah. Okay, untuk hadapan dan belakang, which is ruangan antara bahu dan dada dia untuk pola hadapan dan belakang sama. Tapi for those yang nak buat lisu sisi, lisu pinggang, kembang, gigi buaya, princess cut, I will suggest untuk you buat the advanced sikit design, which is bahagian bahu ke dada untuk belakang dia ada ke bawah sedikit, tambah 1 inci instead of 9 inci dia punya normal, dia akan jadi 10 inci. Okay, nanti masa potong pola Abil akan discuss balik part yang ni. Ini bahagian tangan. So it's actually simple, tapi kedengaran agak complicated sebab Abil gabungkan semua design dalam satu pola. Tapi bila you dah faham cara nak baca pola, it's actually sangat simple je. Kalau for those yang tak nak buat penambahan apa-apa, actually pola dia hanya leher, bahu, ketiak, ikut warna merah, ketiak, ni pinggang, sini, dah settle dah. Abaikan bahagian-bahagian yang lain. Macam tu juga dekat bahagian belakang. Kalau you nak buat the very basic one, bahagian leher, bahu, ketiak ikut yang warna merah atau dotted line.
Lepas tu ikut saja curve dekat bahagian tepi, yang bahagian tengah ni abaikan. Okay, so pola ni dia boleh jadi basic dan dia juga boleh jadi advance. Depends pada kita nak buat design yang mana. And then bahagian tangan tu adalah terangkan. Kalau you nak buat basic, ikut bahagian line warna biru. Tapi kalau you nak buat advance sikit, ada bahagian tirus, ada bahagian puff. So settle untuk cara kita baca pola. Video seterusnya Abel akan tunjukkan cara nak potong pola untuk lebih nampak lagi penerangan pada bahagian lisu sisi kita punya princess cut dan juga gigi buaya. Okay, so itu saja. Dan for those yang nak dapatkan pola, instead of you lukis pola sendiri, boleh try lukis pola sendiri ikut video ni. Tapi kalau nak lebih mudah, you boleh dapatkan pola yang dah siap ni, dah siap print. So you boleh study ikut video. You boleh terus potong, tak perlu susah-susah kira formula, tak perlu susah-susah lukis pola semula. So for those yang berminat untuk dapatkan pola, boleh contact kita. Okay, kita ada size this one macam yang ini size L, ada semua size S, M, L, XXL, XXL.